Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dengan menu ringkas kita hari ini, ketiau goreng. Okey, mula-mula kita panaskan minyak, kita masukkan bawang putih yang telah kita cincang halus, kita goreng sehingga perak. Kemudian masukkan 2 biji telur, kita kacau-kacau sehingga telur kita garing. Masukkan 2 biji, kita kacau-kacau rata sehingga garing. Kacau je. Kemudian dah garing tu, kacau, memang dia akan berbuih. Biarkan je dia berbuih macam tu. Telur memang macam tu. Kemudian kita masukkan cili kering yang telah kita kisar. Okey, kita tumis sehingga kita punya cili masak. Biar je macam tu. Kacau aja. Kita tumis sehingga kita punya cili tu masak. Kemudian bolehlah masukkan sos tiram. Masukkan sos tiram bergantung pada kuantiti ketiau yang kita nak masak, ya. Itu lebih kurang dalam 4 sudu ketiau sos tiram. Kemudian masukkan kicap. Kita tumis sekejap. Kita masukkan serbuk pati ayam. Kita masukkan. Kita tumis sehingga masak. Kemudian kita masukkan kita punya berbola dengan isi ayam. Kita masukkan fishball dengan isi ayam. Kita kacau rata sehingga kita punya ayam masak. Okey, kita tumis kacau rata. Tak perlu bubur garam, sebab kita dah bubur stok ayam, kita dah bubur kicap, tak perlu bubur garam. Okey, kita masukkan ketiau goreng. Kemudian kita kacau sehingga rata. Kita masak sehingga ketiau kita betul-betul masak. Ketiau cuci dulu. Kemudian kita masukkan daun kucai yang telah kita potong dan bersihkan. Kita masukkan. Kemudian kita kacau rata. Terpulanglah nak bubur tauge ke nak bubur sawi tu, terpulang cara masing-masing. Kita kacau rata kita punya ketiau. Okey. Kemudian bolehlah kita nak bubur bawang ke daun sup ke, terpulang. Okey, kita kacau rata. Okey, kita punya ketiau dah siap. Bolehlah angkat dan kita hidangkan. Boleh tabur daun sup dengan bawang goreng. Okey, menu ringkas kita hari ini dah siap. Selamat mencuba. Makan pula dengan sambal jeruk.